LHDN kutip hasil cukai tertinggi RM184.8 bilion Anwar. Banyak tu cukai yang dia kutip. Wow, seronok. Bolehlah hurray-hurray. Hasil cukai yang mereka kutip ni meningkat 1.465 bilion. Wow. Tahun sebelum ni RM183.3 bilion. Oish, sedap tu. Tapi heran kan? Kutip banyak cukai, tapi cukai makin bertambah. Subsidi kena tarik pula tu. Pergi mana habis duit cukai ni? Hampa tahu tak pergi mana habis cukai-cukai yang mereka kutip ni? Aku pun tanya juga. Kau sakau ni? Takkan kot. Kita negara Islam kan? Takkanlah sakau ni. Takkan pengurusan tak tulus pula kan? Kita ni Islam, jadi kita kenalah memerisikan agama Islam tu. Kena memerisi rukun Islam dan rukun iman. Janganlah kita ikut cara Yahud dan Nasara. Bila diberikan amanah dan tanggungjawab, janganlah ikut macam mereka tu. PMF menyatakan hanya 15% saja yang kena cukai. Betul ke ni? Macam dak aja. Macam-macam kita kena cukai kan? Kita beli barang kena cukai. Kita bayar bil elektrik kena cukai. Bil air pun kena cukai. Kita beli barang di online pun kena cukai juga. Allahu Akbar. Bukan tu saja. Subsidi pun kita kena ambil balik, kena tarik. Tapi herannya subsidi dah tarik dah. Cukai makin meningkat. Tapi hutan negara ni, makin lama makin bertambah. Kenapa? Akulah tak faham betul lah. Kenapa? Cukai dah kutip banyak, tapi hutang tak pernah susut pun. Patutnya guna duit cukai tu lah banyak kan? Tapi itulah bila kita mengambil selain daripada Islam, bila kita memerintah. Itulah bila kita ambil selain daripada Islam. Hukum-hukum Allah ni kita tak guna pakai, kita tolak tepi. Kita Allah ni kita palingkan, kita baling dekat belakang. Kita membelakangkan kita Allah. Sebab itulah hari ni kos sara hidup makin meningkat, merepek. Sebab apa? Sistem Yahud dan Nasara ni lah kita ambil. Bukannya kita ambil sistem Islam ni. Islam sebagai tempelan saja. Hanya itulah, umat Islam hari ni hanya buih di lautan. Maknanya apa? Islam atas IC saja. Nama Islam, cara hidup bukan Islam, tapi agama saja. Agama ni dianggap sebagai ritual, sedangkan cara hidup tu lah Islam. Kita tengok hari ni macam mana orang bukan Islam pun tak rasa pun sejahtera tu bila melihat orang Islam tu sendiri. Macam mana kita nak jadikan sejahtera tu? Dengan bawa balik apa yang Nabi bawa lah. Rukun Islam, rukun iman, ihsan serta tanda kiamat. InsyaAllah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah.